memang pack nombor 10 memang menarik. Now pack yang ke-11 memang best gila pack nombor 10 tadi. Puas hati. Dan seterusnya, oh kita ada aku lupa nama dia. Apa, Hera awan satu lagi di sebalik di selain pada Zeus. Dia buat style macam Napoleon tadi. Tapi Napoleon tadi nampak semat tau. Ini nampak biasa, tapi actually aku suka, aku nak simpan. Kita ada The Somalian Teach. Kita dapat Teach, gambar dia semat kan sebenarnya. Tapi kalau card ni hitam, dia biru tau. Kalau frame dia hitam, aku rasa lagi cantik lah. Okay, sebab dia frame biru, dia tak pop sangat card dia. Kita dapat York lagi sekali. Kita boleh abaikan. Lama aku lupa nama pakcik ni, tapi tak apa nak menarik sangat, so kita boleh tolak ke tepi lah. Seterusnya kita ada event card Luffy, tapi ni tak ada apa sangat lah, biasa je. And then last sekali kita ada SP. SP pula dah, SR Stussy. Tapi itulah, kadang-kadang walaupun dia SR, tapi kad dia biasa je lah bagi aku. Cantik sebab kilat-kilat dia, sebab dia foil. Tapi lukisan dia actually not bad lah, tapi nothing wow, tak ada wow factor macam tak ada efek-efek lain dan sebagainya. Tapi still cantik lah. Okay,